Okey semua, jom kita cuba jawab soalan yang ini. Okey, seperti biasa kita ulang balik. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi untuk kes ni 10 sama dengan 2 tambah y. Okey, jadi seperti biasa kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi pindah apa? Pindah 2 ke sebelah. 2 ni apa? 2 ni tambah 2 sebab by default belah kiri sekali nombor dia tak ada tambah lah biasanya. Jadi pindah 2 jadi tolak. Okey, macam ni tambah pindah jadi tolak. Jadi 10 tolak 2 sama dengan y. Jadi dapatlah 10 tolak 2 8. Okey, settle. Okey, lepas tu pula yang ni 10 sama dengan 2y. Okey, dia lebih kurang macam ni. Cuma sini 2 tambah y, sini 2y terus. Jadi kita tahu ini darab. Okey, jadi 2 pindah jadi apa? Okey, darab pindah jadi bahagi. Letak je kat bawah. Jadi dapatlah y sama dengan tak. Jadi dapat 10 bagi 2 dapatlah 5. 5 sama dengan y. Okey, atau y sama dengan 5 dia sama. Okey. So ini pula. Okey, contoh y tolak 2 sama dengan 10. Okey, jadi y tolak 2. Dan seperti biasa kita tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi pindahkan negatif 2. Negatif 2. Okey, simbol belah kiri nombor. Pindah. Jadi dapatlah y sama dengan apa? Okey, tolak 2 pindah jadi tambah 2. Jadi dapatlah y sama dengan 10 tambah 2, 12. Okey, start. Okey, macam mana kalau negatif y per 2 sama dengan 10. Okey, dah seperti biasa kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi kita kena pindah apa? 2. Tapi bukan 2 saja, pindah dengan negatif sekali. Pindah naik ke atas. Jadi dapatlah y sama dengan 10 darab dengan negatif 2. Okey, perasan kalau dekat bahagian darab dengan bahagi ni, okey, kalau positif bila pindah pun masih positif. Sama juga ini negatif pindah jadi negatif juga. Jadi dapatlah 10 darab negatif 2 dapatlah negatif 20. Okey, settle. Okey, contoh yang lain. Contoh yang lain ialah macam mana kalau dia duduk ada tengah-tengah. Contoh negatif 8 sama dengan 4 tambah y, lepas tu tambah 2. Okey, macam biasa kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi kita pindah nombor yang selain tu lah. Okey, ini nombor ni. Jadi kita pindah dan kita pindah. Jadi negatif 8. Okey, 4 positif 4 pindah jadi negatif 4. Positif 2 pindah jadi negatif 2 sama dengan y. Jadi kita dapatlah guna je kalkulator, negatif 8 tolak 4 tolak 2, kita dapatlah negatif 14. Okey, settle. Okey, baik. Okey, contoh lain. Macam mana pula kalau dia gabung? Contoh 2y tambah 4 sama dengan 6. Okey, 2y ni apa? 2y ni darab. Tambah 4 ni tambah lah. Okey, jadi kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni tambah. Jadi pindah tambah dulu. Kita dapat apa? 2y sama dengan 6 tambah 4 pindah jadi tolak 4. Jadi dapatlah 6 tolak 4 2. Okey, lepas tu 2y ni kekal. Okey, lepas tu kita buat apa? Nak tinggalkan y ni seorang-seorang, pindahlah 2 ni pula. 2 ni darab. Pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah y sama dengan 1. Okey, settle. Okey, contoh lain ialah katakanlah 8 sama dengan 3 tolak 5y. Okey, contoh. Jadi kita buat apa? Okey, seperti biasa y tu kat sini. Jadi sini ialah darab. Negatif 5y ni darab. 3 ni ialah positif lah sebab di tepi sekali kan. Dia tak ada simbol jadi maksudnya positif. Jadi tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah 3 dulu. Jadi dapatlah 8 tambah 3 pindah jadi tolak 3 sama dengan negatif 5. Okey, negatif 5 ni kekal ya. Dapat tolak 3 dapat 5. Lepas tu negatif 5y. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita pindahlah negatif 5 ni ke sebelah. Negatif 5y ni ialah darab. Jadi bila pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah 5 bahagi negatif 5 dapatlah negatif 1. Okey, settle. Okey, baik. Jap, ambil contoh lagi. Okey, lepas tu kita buat nombor yang lain. Contoh lain ialah okey, kita buat bila dia bahagi pula. Contoh
bila pakai bahagi pula. Okay, contoh macam y per 2 tolak 3 sama dengan 5. Okay, jadi seperti biasa, tambah tolak, jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Okay, jadi untuk kes ni, sini kan bahagi, sini pula tolak. Jadi pindah tolak ni dululah. Jadi dapatlah y per 2 sama dengan, okay, y per 2 sama dengan 5. Tolak 3 pindah jadi tambah 3. Jadi dapatlah y per 2. 5 tambah 3 sama dengan 8. Okay, lepas tu pindah 2 ni pula. Okay, sebabkan 2 ni bahagi, pindah jadi darab. Tak bertukar simbol lah, terus darab 2. Okay, sebab dia bahagi. Okay, dapatlah 16. Okay, settle. Okay, contoh lain ialah negatif 4 sama dengan 1 tolak y per 2. Okay, jadi seperti biasa, tambah tolak, jumpa darab bahagi, pindah tambah tolak dahulu. Untuk kes ni, ini ialah bahagi. Okay, ini ialah tambah. Okay, jadi pindah tambah ni dululah. Pindah ke sebelah, jadi negatif 4 tambah 1 pindah jadi tolak 1. Okay, negatif y per 2 ni kekal. Okay, jadi selesaikan ni dulu. Jadi negatif 4, negatif 1 dapat negatif 5. Okay, jadi kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Pindah 2 dengan negatif ni sekali. Pindah ni atas. Jadi dapatlah 5 darab negatif 2. Jadi dapatlah 10. Okay, settle. Faham kan? Okay, settle. Okay, contoh lain apa lagi? Apa lagi contoh kita boleh buat? Okay, macam mana kalau dia macam ni contoh? 2y, lepas tu 4 tambah 2. Okay, tengok sini. Apa kita kena buat? Okay, pertama sekali kita tengok sini. Sini nombor dengan nombor. Dia dua-dua nombor. Okay, kalau pasal sini tengok. Dua-dua nombor dan dua-dua nombor. Macam ni kan? Okay, jadi kita tak perlu main pindah-pindah. Selesaikan terus yang bahagian yang ni lah dalam ni. Jadi, yang belah kanan ni. 4 tambah 2 jadi 6. Okay, lepas tu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Pindah 2. Jadi dapatlah y sama dengan 6. Okay, kan darab pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah y sama dengan 3. Okay, faham? Okay, sudah. Okay, contoh juga. Contoh lain ialah begini. 6 tolak 3 sama dengan 6 tolak 2 lah. 6 tolak 2 sama dengan 4y. 6 tolak 2. Kita sini nombor dengan nombor. Okey, lepas tu sini ada huruf kan. Jadi nombor dengan nombor kita boleh selesaikan terus lah sebab dia sama jenis. 6 tolak 2 dapat 4. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Jadi pindahlah terus. Jadi dapatlah 4. Jadi darab pindah jadi bahagi. Dengan y. Jadi dapatlah y sama dengan 1 ataupun 1 sama dengan y. Okey, settle. Okey, contoh terakhir untuk hari ni mungkin katakanlah 2y lepas tu negatif 5 negatif 3. Kita tengok sini. Sini nombor dengan nombor. Dia tak ada huruf kan. Jadi dia sama jenis. Jadi boleh teruslah. Negatif 5 negatif 3 dapatlah negatif 8. Negatif 5 tolak 3 negatif 8. Dia buat y. Jadi kita nak tinggalkan, nak cari nilai y, kena tinggalkan y ni sorang-sorang, pindah 2 pula. Jadi 2 ni kan darab, pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah negatif 4. Negatif 8 bagi 2 dapat negatif 4. Okey. Okey, itu sahaja dulu untuk hasil kita ini ni. Okey, ingat kalau ada nombor-nombor macam ni boleh terus selesaikan sebab kalau kita perasan yang sebelum-sebelum ni pun, okay, yang sebelum ni pun kita nak pastikan mereka nombor-nombor dulu lah bila pindah nombor-nombor. Bila pindah nombor-nombor. Tapi andainya soalan tu dah bagi saya siap secara nombor-nombor. Okey, dia bukan gabungan macam ni. Tengok. Sini ada huruf, lepas nombor. Sini ada huruf, lepas tu nombor. Okey. Jadi kalau dia bagi siap-siap soalan nombor-nombor macam ni, selesaikan yang nombor-nombor ni dahulu. Okey. Lepas tu barulah pindah-pindah seperti tu. Okey. Baik, jadi tak apa, kita akan belajar lagi di lain masa. Kalau tak faham, dia tanya kat komen. Nak kelas 10 PM, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan lupa buat latihan kuasai bahagian ni, yang penting ni. Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, kalau tambah pindah jadi tolak, dia bertukar simbol. Macam tu juga tolak pindah jadi bertukar simbol. Okey, kalau darab bahagi,
Okey, kalau darab pindah jadi bahagi, dia tak tukar simbol. Positif, positif. Kalau negatif, negatif. Okey. Okey, itu sahaja. Jangan lupa like, share. Terima kasih. Nak kelas M. Assalamualaikum.